Jadi sebab itu kalau dikatakan tak dirasa pendapatan ini atas kertas, saya fikir itu pandangan yang tidak berpijak di bumi yang nyata. Dan ini akan terus membohongi rakyat, menyebabkan rakyat kita resah, rakyat terus bimbang. Tetapi apa yang di depan mata, begitu banyak bantuan untuk mereka. Belum lagi saya sebut soal bantuan air saraan, boleh dapat RM500 untuk mereka yang menyimpan secara sukarela. Kalau saya nak sebutkan semua, mungkin tak habislah, tak cukup masa saya. Tetapi apa yang saya nak sebutkan ialah bantuan itu banyak. Tetapi peranan wakil rakyat seharusnya membawa, menerangkan kepada rakyat bahawa inisiatif-inisiatif ini mesti disedari oleh rakyat di kampung-kampung. Saya bimbang kalau kita terlalu banyak menyalahkan rakyat, sedangkan inisiatif ini tak sampai. Yang ruginya lah rakyat. Sebab mereka tak tahu. Saya kalau balik ke kampung, ke tempat saya akan minta supaya mereka cek. Ada yang tak tahu dia dapat bantuan SARA. Kita cek IC dia, my card dia, memang ada. Dan dia tak tahu dan dia tak belanjakan. Mujurlah, saya ingat sumbangan SARA ni dia ada tempoh luput dia. Tapi kalau dia tak tahu sampai ke akhir tahun, mungkin dia tak dapat untuk menuntut. Dan itu ialah bantuan yang sangat dirasai, sangat besar. RM200 bawa ke kedai yang terpilih, 600 kedai terlibat di seluruh negara. Bagi IC boleh beri, beras dan sebagainya. Dia nak beli beras basmati pun dia boleh. Jadi sebab itulah daripada kita terus membina persepsi seolah-olah kerajaan tidak melaksanakan apa-apa, tukarkan peranan kita dengan menerangkan kepada rakyat bahawa inisiatif-inisiatif itu mesti sampai kepada rakyat.